warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kehidupan moden hari ini, manusia sering berhadapan dengan tekanan emosi, kegelisahan dan kehilangan arah hidup. Persoalannya, apakah peranan ilmu tauhid dalam membentuk jiwa yang tenang dan stabil? Soalan pertama, saya ingin bertanya kepada saudara Hadi, apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan ilmu tauhid? Bismillahirrahmanirrahim. Ilmu tauhid merupakan ilmu yang membincangkan tentang keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ia merangkumi keyakinan bahawa Allah itu satu, berkuasa atas segala sesuatu dan menjadi asas kepada seluruh ajaran Islam. Okey. Terima kasih untuk jawapannya, saudara. Soalan seterusnya, mengapa ilmu ini dianggap penting dalam kehidupan seorang Muslim? Okey. Ilmu tauhid ni penting sebab ilmu tauhid adalah asas kepada akidah. Setiap ibadah, akhlak dan tindakan seseorang bergantung kepada kekuatan keyakinannya terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Tanpa tauhid yang kukuh, seseorang mudah hilang arah dan terpengaruh dengan perkara-perkara negatif, terutama di masa sekarang. Terima kasih untuk jawapan saudara. Okey, soalan kepada saudara Naik. Soalan yang pertama, dalam konteks kehidupan hari ini yang penuh cabaran, bagaimana ilmu tauhid itu memberi kesan terhadap jiwa seseorang? Okey. Berdasarkan kajian yang dijalankan, ilmu tauhid ini memberi kesan yang sangat besar terhadap pembentukan jiwa manusia. Antaranya, ia membantu seseorang memperoleh ketenangan hati, meningkatkan keyakinan diri dan mengawal emosi. Oh, macam tu. Okey. Soalan yang seterusnya, adakah ini sekadar teori atau ada bukti daripada kajian? Untuk jawapan saya, dia mengikuti daripada kajian. Kajian yang melibatkan 40 responden menunjukkan bahawa majoriti bersetuju ilmu tauhid memberi kesan positif kepada jiwa manusia. Malah, sebahagian besar responden menyatakan bahawa mereka menjadi lebih tenang dan kurang gelisah selepas memahami tauhid. Oh, macam tu. Jadi ilmu tauhid ni penting terhadap diri manusia. Okey. Soalan yang seterusnya, selain daripada aspek emosi, adakah ilmu tauhid memberi kesan kepada tingkah laku seseorang? Ya, sangat jelas. Ilmu tauhid bukan sahaja mempengaruhi pemikiran, tetapi juga amalan harian seseorang Muslim. Oh, okay. Macam mana? Boleh jelaskan dengan lebih lanjut tak? Okey, berdasarkan dapatan kajian yang kami lakukan terhadap responden, 100% responden menyatakan mereka lebih menjaga ibadah. Sebahagian besar juga menyatakan mereka lebih menjauhi maksiat. Ini menunjukkan bahawa kefahaman tauhid membentuk disiplin diri dan akhlak yang lebih baik. Alhamdulillah. Jadi, boleh kita katakan bahawa masalah sosial hari ini berpunca daripada kelemahan tauhid? Jawapannya boleh dikatakan. Dalam banyak kajian memang dinyatakan bahawa kelemahan akidah menjadi salah satu faktor utama berlakunya keruntuhan akhlak dan masalah sosial. Tanpa pegangan tauhid yang kukuh, seseorang mudah terpengaruh dengan hiburan melampau dan ideologi yang salah. Okey, soalan seterusnya yang saya akan bagi kepada saudara Hadi. Bagaimana ilmu tauhid boleh mengurangkan rasa takut dan kegelisahan? Apabila seseorang benar-benar memahami tauhid, dia akan yakin bahawa setiap yang berlaku adalah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Keyakinan ini menjadikan seseorang itu dia lebih sabar, redha dan tidak mudah berputus asa. Okey, terima kasih kepada jawapannya, saudara Hadi. Soalan seterusnya, maksudnya tauhid membentuk cara seseorang melihat ujian hidup. Macam tu? Jawapannya betul. Dalam kajian yang kami buat dalam 40 responden ini menunjukkan ramai responden bersetuju bahawa mereka menjadi lebih sabar selepas memahami tauhid dan lebih yakin terhadap takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dah sampai pada soalan yang terakhir.
sebagai kesimpulan, apakah peranan utama ilmu tauhid dalam kehidupan manusia? Ilmu tauhid ni merupakan asas kepada pembentukan jiwa yang tenang, stabil dan positif. Ia bukan sekadar ilmu teori tetapi menjadi panduan hidup yang membentuk keimanan, emosi dan akhlak seseorang. Terima kasih untuk pandangan saudara. Okey, terima kasih untuk soalan. Ya. Okey, Zaid. Berdasarkan perbincangan kita pada soalan-soalan yang ditanya tadi dan jawapan yang kita berikan, apakah kesimpulan yang kita dapat? Kesimpulan yang kita dapat dekat sini ialah penghayatan ilmu tauhid adalah kunci kepada ketenangan jiwa dan kesejahteraan hidup dalam dunia yang penuh cabaran ini. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 163. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Maksudnya, dan Tuhan kamu ialah Tuhan yang Maha Esa. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasihani. Jadi setakat itu sahaja daripada kami. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala Dan kurang itu datang daripada kesilapan kami dan kekurangan kami. Dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.